Apabila keputusan semua keluar, ada yang menyebut tentang persepsi Melayu, dan bila tengok satu persatu, tuan-tuan, kita dapati bukan masalah kita tak berkempen. Kita berkempen, tetapi kempen kita baik. Kempen kita cerita kalau kita menang, kita nak tolong rakyat, kan? Kalau kita menang, ibu-ibu, ayah-ayah yang umur 70 tahun ke atas, kita akan pulangkan balik dengan kadar sekian-sekian. Anak-anak yang masuk universiti, kita akan bantu dengan sekian-sekian. Banyak. Ditambah pula dengan reserve kerajaan negeri semakin kukuh. 1.3 bilion. Ditambah dengan pelaburan yang sangat tinggi, 9.1 bilion. Maksudnya, negeri Sembilan ni, untuk ke depan, kita bukan lagi setaraf dengan Kelantan, Terengganu ataupun Kedah. Kita belakang Selangor. Kita belakang Pulau Pinang, bahkan kita belakang daripada Johor. Maknanya kita sebaris top 5 tu kita. Sebab apa? Inilah negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar yang nak pastikan rakyat dia, bukan sekadar rakyat dia, tapi negeri dia itu maju dan negeri itu dihuni oleh orang yang mendapat hak mereka dan mendapat kebajikan yang lebih baik pada negeri lain. Kalau tuan-tuan perasan, yang berkempen untuk rakan-rakan kita itu datang daripada negeri Kelantan. Mereka berkampung di sini lebih pada sebulan. Kalau saya orang Kelantan datang sini, tuan-tuan rasa cerita apa? Nak cerita negeri maju? Boleh? Tuan-tuan nak cerita negeri kami begini-begini? Boleh? Tak, dia hanya cerita DAP. Itu sahaja. Sebab tu dalam satu sidang media, ketika itu sidang media saya bersama dengan Ustaz Azman dan juga Datuk Nazri Kasim, berkaitan dengan sentimen Melayu ni, kami kata orang luar jangan rosakkan persepsi orang Negeri Sembilan. Hari ini terbukti, tuan-tuan. Orang luar merosakkan persepsi orang Negeri Sembilan. Seolah-olah di Negeri Sembilan ini Islam ni terancam. Seolah di Negeri Sembilan ni orang Islam ni ditindas, dipijak, tuan-tuan. Ada dua benda besar yang saya mungkin malam ini saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Kita kena bersiap sedia. Ada dua perkara yang mereka buat ataupun mereka lontarkan kepada Negeri Sembilan. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa ada di kalangan ahli majlis Majlis Agama Islam itu adalah di kalangan orang bukan Islam. Mereka mainkan isu ni. Tuan-tuan tak risau ke? Itu fitnah, tuan-tuan. Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang pengurusi yang dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhlis, ahli ni adalah di kalangan orang bukan Islam. Ini yang disebarkan di bawah. Satu, betapa bahayanya cara mereka menyebarkan di bawah. Ini bukan saya yang dapat, tuan-tuan. Ini dapatan jentera kita turun ke bawah. Yang pergi kempen ni dapat maklum balas bahawa itu yang mereka dapat. Dan orang yang memegang maklumat itu adalah kaki tangan kerajaan, orang pencen. Tuan-tuan tak risau ke? Saya cukup risau. Yang kedua, mereka menyebarkan bahawa negeri ini dikuasai oleh DAP. Dan yang paling saya rasa sedih adalah apabila mereka mengaitkan istana dikuasai oleh DAP. Orang luar datang ke negeri kita menceritakan maklumat yang salah, cerita pasal fitnah, akhirnya mereka membuat keputusan. Tak apa, keputusan tu mereka boleh buat, tetapi mereka berdasarkan maklumat yang salah. Jadi tuan-tuan, kita berdepan dengan satu tugas yang berat. InsyaAllah saya akan buat penerangan selepas ini. Ini usaha saya. InsyaAllah saya akan bentuk beberapa pasukan untuk menerangkan balik. Benda ni perlu dijelaskan, perlu diterangkan. Saya minta sangat supaya tuan-tuan jangan putus asa, jangan rasa lemah, wala tahinu wala tahzanu, wa antumul a'launa. Jangan rasa sedih, rasa terhina, tahzanu, sedangkan Allah mengangkat kita. Tak apa. Kekalahan ini biasa. Nabi SAW pernah kalah ketika Uhud, dan dia menang selepas itu. Jadi bagi saya kekalahan itu bukanlah kekalahan yang perlu diratapi, tapi perlu belajar daripada sama ada kesilapan ataupun kelemahan, dan kita bergerak terus selepas ini. 8 tahun pengalaman Tok Min bersama dengan kita, memimpin kita, dan Parti Amanah berada dalam koalisi tersebut. Dan saya minta, mungkin sedikit saya ada kudrat umur saya sikit, baru awal 40-an, ada kekuatan, tapi ada sikit kekuatan, dan saya ada pasukan, dan pasukan saya bukan seorang. Saya ada tuan-tuan di depan saya. Tontonlah kekuatan saya selama ini. Terima kasih saya ucapkan.